Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Hasif Rodin. Kali ini saya ada di projek Avaland, developer Avaland. Nama this resident ialah Avalon Resident di Cybersouth. Harga yang sangat-sangat mampu milik, bulanan hanya around 3,000 lebih, macam tu sahaja, sama juga dengan anda sewa. Dan tanah ialah tanah leasehold pajakan, tapi tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia harga murah, guys. So tanpa banyak cerita, sebab saya sangat panas ni, guys, so saya akan cerita dan view house tour rumah yang sangat menarik ni kepada anda semua. Stay tune, guys. Okay, pada first kali saya akan cerita ialah permukaan dia 22 kali 65, dan ini adalah type A. Yang mana type A ni dia tak ada balcony dan dia tak lebar lagi. Kalau type C dia lagi besar dan lagi lebar. So tak apa. Okey, ni dah 22 kali 65. So bagi saya boleh muat dalam kereta 4 biji kereta. Kalau rasa 6 biji kereta pun tak ada masalah, tapi kereta kecil lah, kereta macam Myvi macam tu. Kalau Alphard, saya rasa 4 kereta sahaja muat parking di area sini. So ini adalah unit end lot. So end lot ni dia ada tanah tepi sikit sahaja. Dia bukan corner, dia end lot. Ada tanah tepi sikit je. So saya nak tunjuk pun macam serba salah je. Tapi boleh je tunjuk tanah end lot banyak mana tanah dia. So ada tanah lebih kurang 4 ataupun 5 kaki macam tu lah, kat tepi ni. So sangat-sangat kecil. So dia punya permukaan dia 22 kali 65. So and jom kita masuk. Sebelum kita masuk, saya nak cerita mengenai pepasak ke apa design rumah ni. Design rumah lah, design rumah. So kat sini ni adalah type A, ni adalah type C. So saya akan cerita di bahagian luar. So untuk type A ni, dia saya suka dia punya orange butter orange, butter merah tu. Dia nampak macam vibe Bali. Dan kalau construction dia guna butter orange, menyebabkan rumah anda tu tak panas. Standard development dia guna butter biasa. Tapi yang ni guna butter orange. So walaupun cuaca panas, tapi jangan risau, rumah anda tak akan panas. Sebab apa? Sebab kualiti butter developer guna ialah developer butter orange. Saya tak ingat istilah dia punya spesifik tu dia betul macam mana. Okey, jom saya house tour satu persatu. Okey, ini adalah permukaan pintu masuk dia. So developer akan bagi charger EV charger ada kat sini, jangan risau. So and then ni adalah pintu masuk dia, agak besar dia juga. Okey, jom ikut saya. Tengok semua rumah, bukan semua rumah macam ala-ala Bali kan. So developer memang kekalkan bertemakan konsep rumah ialah konsep Bali lah. So kos ID yang korang tengok rumah ni ialah hampir dalam 500k, hampir sebiji rumah, guys. So sangat-sangat mahal, sebab tu dia nampak lagi cantik. So for the first, anda semua masuk pintu masuk kan. So first ada ruang yang ruang untuk letak rak kasut. Saya suka area macam ni. Sebab apa? Sebab kalau tetamu masuk, dia tak nampak macam serabut lah. So tetamu kalau area sini, tetamu tak akan nampak tangga. Sebab apa? Sebab tangga di belakang panggil apa, dinding ni. Kalau Chinese suka sebab dia anggap macam ada penghalang. Macam tu. So ini adalah foyer dia. Dan ni adalah ruang tamu dia. So ruang tamu dia saya sangat-sangat suka sebab dia tak nampak sempit. Dia permukaan untuk type A ni 22 kali 65. 22 tu bagi saya tu agak besar sebab landed standard 20 je. Tapi kat sini adalah 22. Sangat-sangat besar, lebar. So inilah ruang tamu dia. Besar. So kalau nak letak TV 75 inci pun tak ada masalah. So petang-petang balik kerja, lepak santai di ruang tamu living area ni sangat-sangat cantik, guys. So first kali kat sini ada sliding door, bukan tingkap ya. Sliding door ada 1 2 3 pintu sliding door. Okay, next, dan kat sini pun ada tingkap, panel tingkap. So pencahayaan kat dalam rumah ni korang jangan risau. So cerah lah. And then ni adalah dining area dia.
besar guys. Nampak besar dan nampak sangat-sangat elegan lah. Sebab dia of course lah dia dah buat ID kan. Tapi anda semua boleh tiru konsep macam ni juga. Boleh letak di ruang sini, di dining area. Dan ini unit L-lock, dan ada sliding door lah. Kalau unit tengah tak ada sliding door lah kat sini. So semua dinding lah. So sliding door boleh keluar untuk ke tanah tepi. So di ruang sini pula ialah ruang macam boleh buat store, ataupun macam ID ni sekarang dia buat tempat letak baca buku dan santai lah. So ada budak kat situ tengah santai kat situ. Ni sangat-sangat cantik. And then kat bawah ni ada satu bilik. Dan satu bilik untuk apa? Untuk orang tua ataupun tetamu, bolehlah duduk satu bilik kat sini. Kejap lagi saya tunjuk. First kali saya nak tunjuk kepada anda dapur ni guys. Dapur kat sini developer buat ID yang ada macam curve, cantik lah lagi sikit. Okay, jom kita masuk. So kalau di ruang dapur ni saya sangat-sangat suka sebab dia macam tak nampak sempit. Kalau ada orang duduk kat sini, ada orang duduk kat sini, ada orang nak lalu pun tak ada masalah. Tak belagak punggung orang Kelantan kata tak belagak punggung sebab dia besar. Kalau kat sini 4x4 kaki, dalam 8 kaki lebih. 8 kaki 2 4 betul lah, 8 kaki lebih kurang. Jarak antara ni dia buat kabinet lah. So kalau anda semua buat kabinet macam ni, jarak dia lebih kurang macam ni lah. Ni full ID lah. And then yang menarik sekali untuk unit ni, developer dah siap extend. Sebab apa? Mostly klien saya yang beli rumah landed, confirm dia akan berfikir untuk extend di ruang belakang, ruang dapur. Projek ni jangan risau, developer dah siap extend. Sebab apa? Sebab kos untuk extend ni bermakan modal juga, hampir 100k, hampir 200k juga, betul tak? So ni dah siap extend lah. So kalau korang tengok, ni dah habis lah tanah dia kat belakang. So dah habis tanah. And then kat sini korang boleh buat laundry area lah. Laundry area dan jemur baju kat belakang. Ada juga ruang sikit. Cuma tak besar sangat lah. Rasa dalam 3 ke 4 kaki macam tu je lah. Tapi tak boleh extend lah sebab dia dah fully extend. Okay, alright. And then kat sini kita ada toilet. So toilet ni adalah sharing dengan bilik ke bawah. Anda tengok tadi kan, toilet dia sangat-sangat besar, macam studio, bilik macam studio dah. Dia punya besar toilet dia. Okey, jom kita tengok masuk ke belah sana. Kita masuk ke bilik yang first kali kita masuk bilik yang ke bawah. Okey. Ni developer buat konsep tempat santai, tempat untuk mungkin library room, dan entertainment room pun boleh dekat sini ya. So tapi korang nak buat sebagai bilik guest, bilik parents pun tak ada masalah kat sini. Sebab saya rasa kalau letak katil queen tak ada masalah. Katil king tu dia macam padat sikit lah. And then sini boleh letak macam developer buat kat sini, dia letak wardrobe kat sini. So kalau korang nak buat built-in wardrobe, sini sampai sana pun tak ada masalah. Still lagi nampak bilik ni besar. Yang tu cantik dia. Dan sini boleh buat meja makeup sebab ada ada tingkap 2 panel. And then inilah sharing bathroom yang bilik ke bawah ni. Tiles sebiji developer bagi macam ni. So bagi saya lah, dia sangat-sangat berkualiti tile dia, tak macam developer lain yang bagi dia nampak macam resort dan hotel. Sebab tile dia matte. Kalau korang perasan, tile dekat rumah ni pun dia matte juga. Dekat rumah pula, rumah bilik pun dia matte juga tile dia. So cantik. Dia tile besar 4x4. So apabila tile besar ni, rumah tu jadi nampak lagi luas. Betul tak? Kalau saya salah, cuba komen. Tapi bagi saya, kalau tile besar di rumah tu lagi nampak luas lah. Ni adalah bilik yang kat bawah ni. Dia tak sepadat lah. Kalau setengah developer lain saya review, bilik kat bawah tu dia agak sempit sikit. Tapi untuk Avalon ni type A, sangat-sangat puas hati lah. Rasa macam master lah kat bawah ni. Okay, jom saya nak bawa anda ke ruang atas pula. Okay, alright.
So macam saya cakap tadi, di ruang tangga ni ada dinding lah, ada dinding, and then sebiji developer bagi material untuk tangga macam ni. So material yang korang tengok, tiles, dinding, macam ni, tu developer bagi. Cuma perabot ID ni tak lah, sebab show unit kan. Okay, alright, jom let's go. Kita pergi ke level atas, level first floor. And then saya suka dia punya tangga. Dia tak nampak macam standard tangga. Dia ada satu tempat rest apa? Rest dulu sekejap kat sini. And then dia naik tangga sekali lagi. And dia ada satu lagi tempat rest juga. Tempat rest. So sini boleh buat letak pokok-pokok, lampu ataupun album korang kat sini. Kat sini gambar kahwin ke, contoh. Okay. And then ni adalah living area di tingkat atas. So kalau korang tengok, so ni saya nak cerita di living area sahaja. Korang boleh jadikan sini satu ruang baca buku pun kat sini. Macam kat sini letak sofa, mini sofa macam tu je, simple sahaja. And then kat sini korang boleh buat lagi living area yang kedua di bahagian atas. So kalau korang tengok, saya ni macam ada pencahayaan yang tinggi. Sebab apa? Sebab tengok atas. Tengok atas sini. Korang mari sini, anda semua macam sini. So korang tengok dia punya apa, high ceiling. So high ceiling ni kalau korang tak buka lampu pun still lagi nampak cerah rumah anda. Ada nurun ala nur. Macam tu. Kalau kat sini untuk living area, dia corner unit, L unit, and then ada tingkap lah. So kalau unit tengah macam biasa, dia tak ada dinding, ada dinding lah. So kat sini juga korang boleh buat satu apa, loteng. Atas ni loteng, macam show unit type C. Nanti saya bawa anda semua bawa type C. Dia ada loteng kat sini. So ada ruang space lagi untuk entertainment anak. Ni di apa, living area. So living area ni saya anggarkan dalam lebih kurang 10 kaki macam tu lah, dia punya jarak ni lah. Okay. And then kita tengok bilik master dulu guys. Saya suka bilik master dia dekor, sebab memang sebiji macam resort ala Bali. So memang cantik. Ni dia buat dekor lah. So saya rasa macam tertarik lah. So bagaimana dengan perasaan anda? Bagi saya tertarik lah. Okay. Kalau saya nak cari rumah landed yang harga mampu milik, saya rasa Avalon ni paling terbaik lah, paling choice yang option 1 lah bagi saya lah. Kalau nak mampu milik lah. Okay, alright. So ini adalah ruang tamu dia. So kalau korang perasan, ruang tamu, sorry ini adalah master. So kalau korang perasan, developer bagi semua unit ada atas tu ceiling macam apa, macam cube, macam apa, lain pada yang lain lah dia punya ceiling. Dia tak flat macam biasa. Ni dia buat macam cube. Macam tu. So kat sini kalau korang nak buat TV, letak TV 75 inci pun tak ada masalah. Tak nampak macam crowded sikit. Tak nampak lah. So still lagi nampak selesa dan mewah. So kalau korang letak TV pun kat sini tak ada masalah. So of course Queen, King, Super King pun tak ada masalah letak dalam kat sini. And then kalau unit kat sini, dia ada ruang lagi tingkap kat sini. Ruang tingkap ni untuk type A. Type A dia tak ada balcony, tapi untuk type C dia ada balcony. Sekejap lagi saya akan, ataupun video lain nanti saya akan buat di show unit type C. Okay, menarik tak untuk master bedroom ni? Okay, sangat cantik. Okay, jom. Ini adalah ruang wardrobe dia. Wardrobe dia ni kecil sikit, tapi korang boleh buat wardrobe kat sini, sebiji macam ni juga. Cuma dia tidak tertutup macam eksklusif lah. Dia letak kat sini lah lagi besar, sebab ini kecil sahaja. Mungkin boleh letak tuala-tuala, macam tu boleh lah. So jom kita tengok bilik air dia. So bilik air dia bagi saya agak besar, agak puas hati. So memang puas hati lah bilik air di master ni. Okay, nice. Ada pintu pula, ada tingkap besar kat situ. Okay, alright. Jom kita tengok bilik yang ke seterusnya. So semua ada 4 bilik. So ke atas ni ada 3 bilik lah. So bawah ada 1 bilik. Okay, jom. So ni boleh jadikan bilik anak yang pertama, ataupun anak yang kedua, ataupun anak ketiga. Ni
dia konsepkan untuk kanak-kanak lah. So macam saya cakap, shilling pun atas kat sini pun tinggi juga. So in case lah nak buat loteng pun sikit atas ni, saya rasa macam boleh lah untuk simpan barang ke, simpan apa-apa benda lah. So untuk bilik yang ni, saya rasa kalau letak queen tak ada masalah. Tapi kalau letak king tu dia agak padat sikit lah. Ni dia buat wardrobe letak kat sini. Okay, alright. Kat sini boleh jadikan study table kat sini. And then ni adalah tandas dia. Boleh tunjuk tandas dia. So tandas dia, finishing dia, tiles dia saya suka. Dia premium product quality. Saya sangat suka. And then kalau anda tengok lantai untuk bahagian atas SPC flooring. Okay, nice. Okay, ni bilik yang last sekali. Bilik yang last sekali macam saya cakap lah, katil queen pun tak ada masalah, sama juga dengan bilik sebelah. Cuma bilik sebelah dia buat katil single. Tapi kalau buat katil queen pun tak ada masalah. King pun boleh, tapi dia agak padat sikit lah. So ruang kat sini korang boleh letak wardrobe lah. Wardrobe kat sini tak boleh besar sangat, sebab kalau besar sangat dia jadi macam padat sikit. Bilik ni, untuk bilik ni. And then sini adalah study table ataupun meja makeup pun boleh. So ada tingkap kat sini. Ni adalah tandas dia. Setiap bilik ada tandas. Dia tak kongsi tandas lah. Okay, alright. So itu sahaja video sahaja untuk house tour saya pada kali ini. So yang berminat dengan this product yang bagi saya, rumah landed 2 story yang permukaan dia besar 22 x 65 dengan harga yang mampu bilik bulanan dalam 3,000 lebih, macam tu sahaja. So saya sangat-sangat berbaloi korang grab peluang ni. Sebab apa? Saya yakin dah pasti 5 tahun akan datang tak ada dah rumah di Cyberjaya, Cybersouth ni yang harga bawah 1 juta. Dan yes, setiap hari benda setiap hari produk barang semua mahal. Of course rumah pun tak sangat mahal. So kalau nak beli rumah ataupun nak tanya apa-apa everything, nak suruh saya jual rumah, boleh PM saya. Saya akan comparekan another produk lain lagi dan saya akan ikut kesesuaian anda. Okay, boleh subscribe saya punya YouTube dan boleh view video saya seterusnya. Okay, Assalamualaikum. Bye.